Penjimatan lebih 5 bilion ringgit setahun berjaya dilakukan menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel yang bermula Jun tahun lepas. Untuk perinciannya kita terus bersama Fauzura Yusof di Parlimen. Fauzura, silakan. Ya Syairul, jumlah itu bersamaan lebih 400 juta ringgit sebulan. Hasil penjimatan akan dimanfaatkan sebaiknya untuk kesejahteraan rakyat. Penjimatan yang diperoleh ini membolehkan kerajaan menyalurkan semula peruntukan untuk membiayai projek-projek pembangunan serta mengukuhkan jaringan sosial rakyat melalui program bantuan tunai seperti sumbangan tunai ramah. Jelas beliau lagi, penjimatan tersebut membuktikan keberkesanan pelaksanaan subsidi bersasar bahan api dalam mengurangkan ketirisan. Selain mengoptimumkan perbelanjaan fiskal dan memastikan golongan yang benar-benar layak mendapat manfaat.